Okey, sebelum saya cari mood saya nak buat kerja apa lagi, saya nak tunjuk ini rose yang saya dah gantikan dia punya media. Ni hari ketiga. Ya, hari ketiga. Saya gantikan dia punya media. Lepas tu saya potong. Okey, paras yang samalah, lebih kurang lah. Lepas tu tengok ni. Ni dah keluarkan bud yang baru. Alhamdulillah. So tu yang saya nak buat dekat pokok ros saya yang lain tu. Saya nak gantikan dia punya media, gantikan dia punya pasu. Lepas tu trim dia. Lepas tu letakkan dekat drip system. InsyaAllah lah. InsyaAllah dia boleh rebound balik lah. Mana yang tak boleh rebound tu kita humbankan aja. Okey, saya rasa saya nak settlekan yang bahagian sini. Nampak tak? Okey, ni drip system yang saya pasangkan untuk dahlia ni. Okey, saya nak sambung sebelah sini pula. Saya nak alihkan pasu yang ni. Nampak tak? Pasu yang ni. Saya nak alihkan. Bersihkan kawasan ni sikit. Yang pokok ros yang red fairy ke red cascade ni? Red cascade ni saya memang biarkan dekat sini lah. Okey. Nampak bunganya. Saya nak bagi dia melilit. So dia baru melilit sampai dekat sini. Okay, red cascade ni cantik tau. Okay. Ni saya nak train dia melilit sampai ke atas ni lah. Sampai atas ni. Okay. Yang kat atas ni ada pokok ni kan, apa ke namanya tu? Buah naga. Tapi ni buah naga yang Ecuador, yang paling manis kat dunia tu, yang buahnya kecil tu. Ada warna oranye, ungu, merah, macam gitulah. Macam gitu. Dia kecil je tapi dia paling manis kat dunia lah katanya. Ini saya beli dah berapa tahun dah. Lepas tu macam mana saya beli macam tu lah juga bertahun-tahun. Cuba tengok dah berapa banyak cabangnya. Saya fikir banyak kali nak alihkan dia tapi tak gerak-gerak lagi. Sampai dia dah tembus naik kat atas tu. Tengok akarnya ada healthy root system. InsyaAllah nak dialihkan lah. Okay. Red cascade ni saya nak bagi dia melilit naik atas. Lepas tu saya nak sambung lagi dekat sini pasu dahlia, derekkan dekat sini. Sebab apa saya nak derekkan dahlia kat sini? Okey, dahlia ni dia nak panas. Tapi panas yang dekat sini bila tengah hari sampai ke petang dia tak tahan. Pokoknya akan layu. Jadi kalau saya siram, saya kan malas nak siram sendiri. Jadi saya akan onkan water pump. Tapi bila saya onkan water pump, seluruh tanah ni akan dapat air kan. Padahal yang perlukan pokok hanya kat sebelah sini. Padahal yang perlukan air ekstra tu pokok kat sini je. Tapi pokok yang lain pun dapat ekstra air, so membazir. Sebab air yang saya bagi tu adalah air baja. Jadi dia membazir lah. Jadi itu yang saya letakkan dia dekat sini. Sebab selepas Zuhur kawasan sini very protected. Dia protected from sun. So dia matahari akan terbenam kat sebelah sana. So dah terhalang kan. Bila saya tengok pokok bila lepas Zuhur panas macam mana pun dia memang segah lagi lah. Segah. Okay. So saya nak occupy kawasan yang dekat sebelah sini. Derekkan lagi dahlia yang saya import daripada import saya belilah. Kawan yang tolong import kan. Saya tak reti nak import ni. Belum sampai waktu lagi. Okay, kawan yang tolong belikan tu. Cafe Outlet Twist. Cafe Outlet Twist saya ada 2. Satu lagi kat sana yang saya belum masukkan dalam pasu besar lagi. Vancouver dengan yang peach and cream tu. Saya nak derek dengan kat sini. Cukup lah ni. Okay. Yang lain-lain tu ada lagi yang coming pun daripada Thailand. Tu mana nak diletakkannya tu rasanya kat situ boleh kot. Kat situ masih dapat panas lagi. Kat situ sikit lah bahagian situ. Yang tu saya kena tarik lah drip system daripada situ. Polypipe 16mm tu mungkin saya akan bawa turun bawah. Lepas tu
supply yang dekat sebelah sini lah. Alright, so apa-apa kita settlekan kawasan yang sikit dulu. Banyak sangat kita cerita benda yang banyak kerja lagi makan masa kan. Jadi kita settlekan yang dekat kawasan sini dululah, yang sikit ni. Jom kita ambil kenapa. Ni ada pokok buah mata kucing. Saya punya saudara, dia yang campakkan bijinya kat dalam ni. Dah tumbuh. Actually ada banyak tau hari tu. Kalau saya nak alihkan ke tanah pun, nak mencari tempatnya tu pun tak dapat lagi. Kalau banyak-banyak lagi lah. Pokok petai yang sebatang tu pun tak jumpa-jumpa lagi tempatnya. Ini kan pokok buah mata kucing yang boleh nimbul di mana aku nak tanamkan ni So mungkin kat depan lah saya akan tanamkan. Kat depan tu dah ada banyak pokok yang dah ditebang. So saya tak suka tempat yang, memang saya suka lapang, tapi saya tak suka kalau tak ada pokok. Tak ada pokok kat situ dia jadi panas. Jadi pokok buah mata kucing ni nanti kan dia boleh jadi besar kan. Nanti kita tanam kat situ, kita train lah dia supaya boleh jadi tempat berteduh tapi tak terlalu besar sangat lah. Buah ni pun kita boleh makan kan. Okay, sebab apa kita belalah dulu. Bela ada 2 batang ni. Satu kita boleh tanam kat depan, satu mungkin kat belakang ni juga. Okay, alright. And then ini pokok kentang. Kentang kat dapur tu dia dah bertunas. Lepas tu saya potong setengah yang bahagian bertunas tu saya tak masak lah. Lepas tu saya biarkan dia dekat dapur, bagi dia keringkan bahagian yang kita potong tu kan. Saya biarkan dekat dapur dalam 2 hari bagi dia kering. Lepas tu saya terus letak, masukkan dekat dalam pasu ni lah. Lepas tu alhamdulillah tumbuh. So nanti kita boleh update lah, update pasal pokok kentang ni. Pisau letak kat bawah nanti babi. Kau carut memang dah binatang tu namanya tu benda berubi kan. Yang pokok saya tak tahulah perbezaan alocasia, colocasia, tapi tak tahulah, saya panggil keladi je lah Yang keladi hitam ni kan saya nak alihkan lah, nak gantikan dia punya media, masukkan dalam pasu yang besar sikit. Yang ni pun sebenarnya cantik, tapi banyak kali kena sondor dengan babi. Susah kat sini, ada babi tu besar gila kat dalam semak kat depan rumah ni.
Alright, so first thing first, saya akan securekan dulu kedudukan polypipe 16mm ni dengan menggunakan landscape stapler lah. Ni kan rupa macam stapler kan, tapi stapler besar, so kita panggil dia landscape stapler. Jadi saya akan ketuk. Jangan ketuk tengah-tengah, nanti kalau terketuk tengah-tengah nanti dia melendut kan. Kita ketuk dekat bahagian tepi sikit-sikit. Okay, tu dah secure. Ni saya beli yang jenis galvanize. Sebelum ni saya tak tahu, ataupun sebelum ni tak ada ke, saya pun tak tahulah. Saya beli, saya jumpa je, saya terus beli. Rupanya tak galvanize. Lepas tu dia berkarat lah. So yang ni galvanize, satu RM1. Mungkin dapat murah lagi lah kalau beli wholesale kan. Okay, next saya nak pasangkan drip system untuk yang pokok ros red cascade ni dulu. Okay, saya rasa saya kena ambil yang panjang sikit untuk microtube yang panjang sikit untuk ni. Dekat sana sekejap. Test dulu. Okay, cantik. Right, yang hujung dia ni. Okay, sebelum tu kita make sure dulu lubang dekat dua-dua side ni ada lubang lah, lubang dia besar. Okay, so sebelah hujung ni kita pasangkan dia punya tongkat ni. Lepas tu yang ini pun okey, lubang pun besar. Jadi kita akan gunakan puncher. Puncher ni ada dua puncher lah, dua ni lah yang tajam ni. Okey, satu untuk tube 3mm ataupun 4mm. Satu lagi yang 1mm punya. So yang ini untuk 1mm. So kita guna yang kecil ni lah. Satu air ada kuat. Okay, lepas tu kita terus cocok aja dia. So untuk pokok yang ni besar kan, tapi saya tak risau pasal air dia cukup ke tidak, sebab kita pakai yang microtube 1mm dia kan. Sebab saya just nak supply sikit aja air untuk pokok ni, sebab nanti akar dia akan tumbuh, dia akan tebus ke tanah bawah ni lah. Jadi dia akan dapat air sendirilah. Okay, yang ni just untuk macam orang kata sementara waktu je lah. Macam gitu. Okay, lepas tu saya nak susun yang sini. Sebab nak tutupkan yang polypipe 16mm ni, so kita susunkan pokok dahlia. Alhamdulillah, Syah siap. Bawa kata anak buah saya masa dia kecil. Syah siap, dah siap. Okay, right. Ada lagi bahagian situ yang boleh diletakkan lagi, tapi since ubinya masih lagi belum dialihkan ke dalam pasu yang besar, jadi kita
tunggu dululah. Okey, so kita susun mana yang ada dulu. Yang penting yang ada ni kita dah selamatkan. Kita dah bagi dia orang drip. Jadi cuba tengok ni. Ni terbantut. Pasal apa terbantut? Itulah je. Sebab tanam, lepas tu saya takkan dia orang punya drip. Saya main letak bersepah aja. Bila letak bersepah, kalau kita pasang drip ni, pokok kan kena tersusun kan. Jadi saya main letak sepah aja. Itu yang dia terbantut. Actually yang ini pun semua ni terbantut sebenarnya. Ada yang dekat depan. Kejap lagi saya tunjuk. Saya alihkan dia masuk kat dalam pasu. And then pasu tu saya terus letak drip. Warna merah, bunga dia cantik. Memang dah berbunga dah tu. Tu dah masuk kuntuman ketiga. Yang lain ni baru nak mengejar. Yang ni kan. Barulah cantik. Okay. Ni pun belum keluar lagi kuduk bunga dia. Tapi so far so good lah. Ini hari ketiga dia orang duduk dekat drip. So far so good. Nampak pokok sihat. Okay, sebab dah dapat air baja. Lepas tu dia punya air pun saya adjust pH dia antara 5.5 sampai 6.5. Jadi nampaklah pokok sihat ni. Ni semua lain-lain warna ni. So pandangan daripada sini pula, tanpa sampah tu kan nampak macam cantik. Tapi tak seragam sebab saya guna pasu apa yang ada je. Malas nak beli pasu sebab apa? Nampak ni pasu ni pun. Kan nak beli pasu lagi. Saya suka yang seragam. Bila dah seragam, lepas tu bila nak guna yang dahlia ni, tak nak lah yang 4 segi. 4 segi menimbun beratus-ratus. Saya rasa dah 500 ada lagi. Tempat lain pun ada lagi. Lepas tu bila nak tanam dahlia, nak pakai yang bulat-bulat. Jadi saya pilih je lah pasu apa yang ada. Kita tanamkan je lah dia. Ya. Okey, jom kita tunjukkan. Saya tunjukkan dahlia merah kat depan tu. Okey, dahlia ni sebenarnya dia duduk kat belakang. Tapi sebab hari raya kan, saya bawa dia ke depan. Cantik kan? Subhanallah. Ni yang belum hari raya hari tu. Hari ni dah hari Selasa. So dah 8 hari lah kita raya. Okay, so dia ada belum lagi. Dia ada lagi ni. Kuduk lagi banyak ni. Tapi masalahnya bila saya alihkan dia ke depan ni, dia tak ada drip system. Dia dapat air tapi air biasa, air kosong. Dia tak dapat air baja. Jadi saya nak kena alihkan dia balik ke belakang, tempat yang ada drip. Yang kat depan ni memang saya nak pasangkan drip, tapi saya tak tahu bila lagi. Perancangan tu dah ada. Okay, saya nak beli lagi rumput kapet. Bentang yang kat sebelah sini pula. Yang kat sini hari tu saya dah make over sikit lah. Sempena hari raya kan. Ni pokok dahlia lagi, ada 3 pasu lagi ni. Saya nak kena alihkan balik ke belakang. Okay, kat sini dulu semak sangat ni kolam ikan. Dah start termaintain, jadi kita simpan je lah dia. Kita buat lubang supaya kalau ada air hujan dia tak bertakung lah. Kita buat lubang. Okay, so yang kat sebelah sini dia ada pokok bunga raya kecil ni. Okay, so kat bahagian depan ni pun kita ada sangkar kucing. Masya Allah. Kucing. Makan awak dah habis ke? Ada lagi. Sekejap lagi kita bagi makan kucing-kucing ni, saya ada kucing yang dilepaskan. Kita ada kucing yang tak boleh dilepaskan sebab dia berak merata-rata. Berapa kali dah kita trade pun dia berak merata-rata juga. Dia macam sengaja masuk kat dalam bilik, pergi kat atas katil, berak kat atas katil. Memang mendapat lah kan. Mendapatlah duduk kat dalam ni, tak boleh keluar-keluar. Okay. Dalam ni, ni semua anak beranak dia lah. Ni mak dia, si Sally ni.
Sama je anak beranak ni, tak boleh di-train. Okay, jadi macam ni lah keadaan kat depan ni. Kat depan ni saya punya aim untuk kemas lah yang kat depan ni, cantikkan sikit kan. Adalah juga saya ceriakan lah sikit kan. So kalau tak lagi teruk kat depan ni, saya letaklah pokok pengurus ni. Pokok pengurus ni daripada dapat drip, tak dapat drip, dah jadi macam gini sebab nak letak kat depan ni kan. Tapi tahun ni insyaAllah lah kita usahakan supaya kat depan ni pun kita pasang sistem drip. Tu pokok bunga sate. Pokok bunga sate ni yang saya beli. Kecil saya beli. Lepas tu tanam kat sini. Tanam pun tak berapa kambus sangat dengan tanah. Malas. Lepas tu saya potong dan saya biarkan. Ni anak pokoknya. So yang kat depan ni saya punya cadangan. Idea saya lah. Saya nak buang batang pokok ni. Dah tak ada daun je pun. Hari tu jadi sarang lebah. Terpaksa panggil Jepam untuk ni lah lebah tu kan. So saya nak buang batang pokok kelapa ni, and then terpaksa potong yang golden chain ni. Dia cantik tapi masalahnya tengok tu, dia menyengit menghempap pagar. Jadi saya risau dia robohkan pagar batu ni. So better lah kita potong dia dulu. Cantik. Kalau kita jalan daripada sini. Cari matahari. Lepas tu nak cat juga pagar ni. Dah lama dah tak cat. So bahagian sini saya memang nak kosongkan jadi macam respect lah. Lepas tu bahagian sini saya nak simenkan konkrit yang imprint tu. Buat imprint. Lepas tu kat sebelah sana nak buat tempat letak kereta. So sini semua lapang lah. Lapang. Jadi kat sebelah sini ada respect sikit. And then bahagian tepi ni pun ada respect juga. Jadi yang kat tengah-tengah ni semua di simen konkrit kan, imprint. So saya rasa setakat tu sajalah video saya untuk hari ni. Sebab dah belum sarapan lagi, belum minum lagi, dah rasa macam haus, dah rasa lapar kan. Jadilah kita buat kerja yang sikit tu, ulang-alik kan. Kerja dia tak berapa banyak sangat, tapi banyak ulang-alik. So dah penat. Lepas tu matahari pun dah menyingsing. Jadi saya stop kat sini dulu. Nanti kita sambung video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton, and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.